Assalamualaikum, welcome back to my channel One S Machinery. Okay, yang ni customer ada hantar backpack blower steel BR420. Dia kata bila nak start susah nak hidup. Okay, sekarang kita cuba service dulu. Kita check dia punya plug. Okay, sebelum lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Let's go. Okay, sekarang kita cuba start dulu. Tengok betul susah ke tak. Okey, blower ni dia memang susah lah nak hidup. Kita cuba check, kita buka dia punya plug dulu Tengok, dia wayar coil pun sudah putus. Okey, korang tengok dia punya plug. Dia plug pun sudah hitam. Okey, yang ni nanti kita tukar. Lepas tu kita cuba kita service dia punya carburetor. Kita buka dia punya cover carburetor ni. Kita tengok dulu. Okey, yang cover ni pun kita kena buka sebab kita nak sambung dia punya wire coil ni. Kita buka dulu. Okay, sekarang kita buka dia punya carburetor ni dulu Dekat sini ada 3 skru lah. 1, 2. Kat sini dah hilang lah. Tinggal 2 je. Okay, kita buka dulu. Okay, kalau kita tengok kat sini carburetor pun dia kotor lah. Okay, nanti kita cuci. Sebelum kita pasang balik carburetor, kita nak sambung dulu wire coil ni. Okay, sekarang kita buka hose
minyak ni daripada carburetor. Okay, lepas tu yang ni kita tembak guna inten kita cuci dulu. Okay, sekarang kita cuci dia punya carburetor dulu. Okay, kita dah cuci dia punya carburetor. Sekarang kita cuba pasang dulu. Pasang dia punya hose minyak ni. Pasang. Okay, sekarang kita cuba start dulu. Kita pasang plug yang baru. Ni plug yang baru. Yang ni plug yang lama dia. Okay, kita pasang yang baru ni. Kita cuba on dulu. Kalau dah on, baru kita pasang dia punya cover. Okay, sebelum kita on, kita pasang dulu dia punya starter ni. Okay, kita try dulu Kita mula-mula kita chop dulu. Okay, sekarang blower ni dah senang start lah. Kita dah servis. Kita nak on. Lepas tu start dia.
Okey, blower ni kita servis carburetor, kita tukar plug, kita servis apa yang patut lah. Okey, yang ni kita dah siap buat. Kejap lagi kita call customer tu suruh ambil mesin dia. Okey, kalau korang suka dengan video saya, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Kalau korang ada masalah mesin, nak servis mesin ataupun nak repair, korang boleh telefon in dekat HQ One S Machinery Seri Petaling. Ingat korang servis, kalau kita tak ada tukar barang, kita tak ada charge apa-apa. Kita servis, kita bagi free je. Tapi kalau ada tukar barang, tukar spare part, kita charge spare part saja.